Assalamualaikum guys, selamat bertemu kembali dalam YouTube channel saya. Hari ini guys, saya berada dekat majlis pelancaran Enforce yang mana diorang telah memperkenalkan produk baru yang bakal akan masuk dekat Malaysia, iaitu kita ada X-Switch. Actually dia ada 4 model. So kita nak tengok dulu yang pertama yang paling menarik perhatian saya. Ini dia, kita ada X-Switch WR1000 yang mana dikuasakan dengan enjin V-twin yang mana besaran 976cc yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 60 kW dan juga 80 Nm of torque. Alright, so kalau kita tengok motor ini, kita tengok dia memang ada 3 tayar lah. Alright, so depan dan belakang ni tayar dia seakan macam tayar kereta lah. Alright, dan juga dia macam seolah-olah spider. Siapa pernah tengok spider dulu, macam ni lah reka bentuk dia. Dan kalau kita tengok reka bentuk depannya, lampu depan ni macam nampak seakan-akan nampak macam kereta lah. Dan dia punya system suspension pun seakan-akan mirip macam kereta. Saya lupa dah apa nama system suspension dia ni. Alright, nanti kalau saya ingat saya akan letak dekat bawah. Kalau kita tengok tayar dia pun nampak seakan-akan macam tayar kereta lah. And inilah bahagian enjin dia. Alright, so kita nak duduk juga dekat atas, nak try dekat atas macam mana. Alright, wah, macam ni kedudukannya bila saya duduk dekat atas. So ya, dia punya feel masih lagi macam korang bawa motor lah. And sini kaki korang kena lucu ke depan macam ni guys. And dia punya brake bahagian sini guys, brake kaki. Dan sini pula adalah brake pertangan lah. And dia punya switch button memang banyak lah dekat sini. Alright, so ada banyak switch button dekat sini. Okay, so kita juga nak tengok kalau kita on, dia pakai start stop. Dah macam kereta lah guys, paruh kereta lah. Okay, so ni meter dia. Jom kita tengok dulu sikit lampu depan dia macam mana bila kita on. So inilah lampu depan dia guys. Okay, so ini lampu hadapan dia. Jom kita tengok pula untuk lampu belakang. Dia terus didatangkan dengan top box dan juga pannier box. Okay, so ini di bahagian belakang dia. Smart lah guys, belakang macam kereta Batman. Macam motor Batman guys. Alright, so cukup menarik untuk motor ni. So yang korang tengok ni adalah tangki dia. Tangki dia 23 liter guys. Memang cukup besar. Memang best jalan. Tapi ni saya rasa kalau korang jalan memang kena naik tol lah. Ni saya rasa untuk dia punya gear lah. Dekat sini nampak macam dia punya gear lah. Parking, reverse, neutral dan juga drive. Okay, so itu sedikit pasal X-Switch Walker WR1000. So kita nak tengok yang kedua pula. Yang kedua ni dia pun ada 3 tayar, tapi tayar dia yang 2 tu ada dekat belakang. Ini pun antara model yang famous juga yang diperkatakan dekat dalam sosial media. Ini dinamakan sebagai Vanguard VT2000 yang mana enjin dia dikuasakan dengan enjin V-twin. Besaran ni besar sikit guys, iaitu 1976cc yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 76 kW dan juga 158 Nm of torque. Dan dia punya kapasiti tangki adalah 18 liter. Seat height adalah 700 mm. Alright, so seat height dia tak adalah begitu tinggi. Kita akan duduk sekejap lagi dekat atas motor ni. Alright, so kita nak walk around sikit apa yang ada dekat motor ni. Ni engine dia lah, memang smart gila. Kita nak tengok dulu lampu hadapan dia. Jom kita on dulu sikit lampu depan dia. Untuk dia punya button ni macam kereta guys. Ni parameter dia memang style gila. Dan juga dia ada audio JBL. Apa ni? Betul lah, JBL punya audio. Dan juga ada windshield. Rasa windshield ni pun elektronik punya, elektronik windshield. Cuma tak tahu macam mana naikkan lagi. Okay, so ini parameter dia. Dan kita nak tengok ke hadapan. Depan dia ni macam motor Harley Davidson guys. Dekat bahagian hadapan. So ini bahagian enjin dia pula. Alright, so sekejap lagi kita akan duduk dekat atas ni guys. Okay, so ni bahagian enjin dia. Enjin 979cc. Besar gila. Dan belakang ni macam seakan-akan tayar kereta lah. Dan juga dia datang dengan top box dekat belakang. Okay, lampu belakang pun cantik guys. Okay,
So ni lampu belakang dia, ini tayar dia. So kita nak duduk sikit dekat atas. Zim, tolong pegang Zim. Tolong pegang. Okey, atas. Okey. So beginilah bila saya duduk dekat atas motor ni. Memang terasa besar lah. Terasa besar dan kedudukan korang memang agak mendegat sikit, and tangan korang ke handle macam ni lah, dan dia punya parameter macam ni memang nampak lah segala informasi. Kalau macam motor biasa kan dia punya meter macam melintang kan, mendatar macam mana, tapi ini memang nampak lah meter dia. Okey, so memang besar, dan ni kita boleh tengok ada brake kat bahagian sini. Okey, dan juga ini adalah untuk dia punya pedal tukar gear dia lah. Okey, Zim, pusing sini Zim. So ini bahagian dia punya braking lah. Okey, so kalau orang rumah korang duduk, dia mesti suka lah, sebab seat dekat bahagian belakang dia memang cukup besar lah. So saya duduk dekat seat belakang ni. Kita nak rasa seat belakang dia. Wah, ini guys, kalau orang rumah korang duduk santai kan. Ni kalau jalan jauh-jauh ni, orang rumah korang mesti suka lah, santai kan. Ini nak naik motor ke apa ni guys? Memang santai lah, duduk dekat motor yang macam ni. Jalan jauh-jauh tak kisah, tertidur pun tak kisah guys, sebab dia punya kedudukan memang santai lah. Okay, so kita nak tengok ada dua lagi X-Wedge dekat bahagian hadapan. Jom kita tengok. Dan yang ketiga kita ada Rover RL2000. Yang ini juga dikuasakan dengan enjin 2000cc atau lebih tepat 1970cc, enjin between yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 76 kW dan juga 158 Nm of torque. Jadi jom kita walk around dulu sikit. Ini lebih nampak macam motor Harley Davidson lah, motor HD. Okey, so memang cukup cantik. Jom kita on dulu Zim. Tolong on dia punya button. Start dia. So ini bila kita on dia punya button, kita boleh tengok lah lampu dia. Kepala dia memang besar gila lah. So yang ini actually untuk penghadang angin daripada terkena kaki korang, dan juga dia juga ada crash bar. So memang cukup cantik lah. Saya tak nak ulas lebih detail sebab dia ada banyak gila features. Kita just walk around macam biasa saja. Ini dia punya engine lah. Engine dia memang cukup besar lah, 2000cc kalau tengok. Okay, engine dia cukup besar guys. Okay, so dia punya sistem infotainment dia kat sini lah, dah macam kereta lah. Okay, so sebelah envelope ada juga meter TFT screen display, and juga ada speaker. Kalau korang jalan jauh-jauh boleh dengar lagu guys. Okay, so Zim, tolong tengok kapasiti tangki dia berapa. Kapasiti tangki dia pula adalah 18 liter guys. Memang cukup besar lah. Okey, so kita nak tengok dekat bahagian belakang sebelum kita duduk dekat atas motor ni. Belakang dia ni nampak macam klasik sikit, macam Honda Goldwing macam tu dia punya design. Tengok belakang sikit macam ni. Alright, so ni bahagian belakang, dan kita nak membawa balik ke hadapan. Ada tulisan 121 X-Wedge. Okey, yang ini nampak style sikit lah, walaupun dia dua tayar kan. Okey, so saya akan duduk dekat atas motor ni. Zim, tolong pegang. Okey. Okey, so bila saya duduk atas motor ni, memang cukup sedap lah guys. Saya tengok kedudukan kaki saya. Wah, ini betul-betul American style guys. Memang betul-betul korang boleh feel motor HD, Harley Davidson dekat motor ni. Korang tengok kedudukan kaki saya macam ni lah. Yang korang nampak ni adalah penghadang angin ataupun penghadang apa-apalah batu daripada terkena kaki. Dan ini dia punya pedal lah, tukar gear. Dan sebelah sini adalah pedal untuk tukar untuk tekan dia punya braking lah. Okay, so seat dia memang selesa, tapi yang ini lebih kepada feel untuk korang riding lah, compare dengan dua motor tadi. Dua motor tadi tu dia lebih feel macam korang nak lebih santai, 3 tayar, jadi lebih stable. Yang ini memang korang akan rasa riding tu lah, feeling untuk riding. And kalau untuk seat belakang dia pula, seat belakang ni pun selesa ni guys. Sekejap nak cari dulu. Okay, tak nampak footrest dia. Ni footrest dia guys. Footrest dia besar, tapi korang kena buka secara manual lah.
Okey. Oh. Oi, ini orang rumah korang suka ni guys. Besar gila so dia punya scoop dia besar, selesa. Siapa yang ada bajet memang boleh ambil. Harga belum tahu lagi sebab ini cuma preview model saja. Okey, so kita ada satu lagi model. Yang ini kita panggil sebagai Ranger RX 2000. Dia juga dikuasakan dengan enjin V-twin. Besaran 1976cc yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 76 kW dan juga 158 Nm of torque. So ada 3 model yang menggunakan enjin yang sama, tapi ini lebih nampak ala-ala macam motor cruiser. Ini lebih nampak macam ala-ala motor cruiser. Kita nak tengok dulu lampu hadapan dia. Okey. So lampu hadapan dia dia lebih simple lah. Dia tak ada cover set dekat bahagian kiri dan kanan. Tapi dia punya kemasan simple, banyak memainkan warna-warna chrome, and dikontrakan dengan warna hitam ni memang cukup cantik lah. So tangki dia pun sama juga 18 liter, dan juga ini dia punya paparan meter dia. Yang ini lebih simple lah. Saya rasa ni harga yang paling murah lah dalam kesemua varian yang ada ni guys. Okay, so ni paparan meter dia. Alright. So dari segi apa, handlebar pun cantik guys. Tengok handlebar dia, zoom handlebar. Tengok handlebar dia memang membengkok dan ke hadapan macam ni. Ini kalau jalan ni memang sedap lah. Memang sedap. Okey, so jom kita duduk dulu dekat atas motor ni. Alright. So beginilah. Oh, ini pun sedap guys. Oh, ini bawah ni nampak betul lah. Kalau tambah lagi saya pada tattoo kan. Oh, lagi nampak gempak, lagi nampak macam bro lah kan. Okey, lagi nampak otai lah siapa beli motor ni guys. Okey, so memang terasa lah feeling korang naik HD tu guys. Okey, so kalau untuk belakang pula, ni dia punya seat belakang biasa saja sebab dia motor cruise. So seat belakang dia macam ni aja. Dia tak berapa selesa lah bila orang duduk kat belakang, sebab tak macam motor yang lain ada back support dekat belakang. Ini kosong saja. So itulah yang ada dekat motor ni. Zim, tolong rakam sikit dekat belakang. Okey, so mungkin ada yang tak nampak lagi tadi daripada paparan belakang. So inilah paparan belakang dia. Dia ala-ala motor cruise, motor awi macam tu. Okey, so memang cantik lah dia punya design, keemasan dia saya suka Okey, so berapa harga belum tahu lagi sebab ini cuma preview model saja. So nanti bila dah launch, diorang akan buat lagi satu majlis pelancaran. Nanti diorang akan announce harga lah untuk keempat-empat model ini. Okey, so itulah sikit pasal H-Wedge yang sah akan masuk Malaysia, cuma tak tahu bila saja. Yang dua ni confirm akan masuk sebab senang, 2 tayar saja. Tapi untuk 2 lagi model yang ada dekat sini, okey, untuk 2 lagi model yang ini, dia akan ambil masa sikit lah untuk dapat kebenaran daripada JPJ apa semua kan, sebab dia ada 3 tayar lah. Okey, so itu saja daripada saya. Korang jangan lupa untuk like video aku, share and subscribe. See you on next video. Bye bye.